benar. Warisan lama tetap berdentun di dasar. Langkah kaki pejuang tak pernah goyah. Dari tanah, dari darah, dari kisah yang maruah. Patok dalang bersuara, malam bergetar. Teritua rebana Lepas India dijinakkan, British mula pasang bidak ke tanah Melayu. Tapi peliknya, yang jaga tanah ini bukan orang putih. Yang jaga adalah orang India. Askar Sikh, polis Gurkha, sipoi upahan dari tanah yang dah roboh. British bijak. Dia tahu kalau Melayu lawan Melayu, payah nak menang. Tapi bila Melayu diperhati oleh orang luar, raja pun tak berani angkat keris. Askar dari India bawa senjata, Raja Melayu bawa cap mohor. Dan sejak itu, daulat bukan lagi dari langit, tapi dari meja residen. Tanah ini tak pernah dijajah dengan meriam. Ia dijajah dengan kepatuhan yang dilatih.